Perhatikan betul-betul, Honda Vario ni sebenarnya garang betul. Cekelak angin punya setup lah. Kali ni daripada aku memang garang. Yang dia punya white body. Oh, dia memang terus nampakkan kereta ni different daripada Honda Vario yang lain. Semua custom. Bumper depan custom, masukkan intercooler. Ui, apa besar intercooler dia ni. Ini tak silap aku, untuk Vario ni tak silap saya lah. Dia punya engine, dia gunakan engine K20 tapi dah di-bolt on kan kepada turbo lah. So ni dia punya body dia, white body belakang. Ui, besar white body belakang ni. Tambah spoiler. Vario ni nampak lebih bertenaga pula. Kalau nak dibandingkan dengan yang look standard tu kan, dia tak ada white body. Dia nampak simple. Tapi bila setup macam ni, aku rasa ada satu perubahan yang agak luar biasa lah pada aku. Ada korang pula macam mana tentang kereta ni? Macam lah. Apa habis lah nak setup ni. Vario standard baru RM10,000. Tapi kalau dah macam ni, RM50,000 pun boleh habis macam ni. Cekelak angin.